YouTube channel. Happy Chinese New Year! So even though I'm not celebrating Chinese New Year, so one thing about Malaysians kan, we love a good long weekend road trip. Tak ada dah weekend pun kan, weekday sekarang ni. So join me and my family for a 2-day vlog dekat area Banting dengan Port Dickson. So let's go. So sekarang ni tengah on the way. Kita nak pergi Banting lah. Sebenarnya ni sehari sebelum Tahun Baru Cina, but yeah, kita orang plan nak pergi pantai dan duduk-duduk situ, makan-makan kat situ kan. Dengan muka aku tak make up but whatever. But honestly, I had so much fun. I totally forgot to record a video masa kita orang tengah duduk-duduk kat pantai tu. So yep, sorry about that. So selepas tu we stop by a local stall dekat dengan tepi-tepi pantai tu. Nak tengok ikan apa yang dijual, ikan yang memang baru tangkap daripada laut lah. So yeah, at the end kita orang cuma beli perkasam je. Ingat nak beli kerang tapi tak jadi. Okay, so kita move ke Speedmart untuk kita gunakan duit sara RM100 yang kita semua dapat tu. So I will tell you guys kenapa kita orang gunakan duit RM100 ni untuk beli barang dekat Banting instead of dekat KL. Sebab okay, sekarang ni kita baru dapatkan duit RM100 ni. And lepas tu dah nak dekat Tahun Baru Cina, and at the same time dah nak dekat puasa juga. So ramai orang berebut nak beli barang dapur dekat KL. So banyak barang tak ada, lepas tu beratur pun panjang. So kita orang decide beli dekat sini sebab dia macam tak crowded sangat. Barang pun ada, tak tergesa-gesa lah. So yeah, I will show you guys berapa banyak yang kita boleh belanja dengan duit RM100 ni. I tak tahu kenapa ada beberapa orang yang tak bersyukur, yang cakap duit RM100 ni macam sikitnya. Tapi bila korang pergi berbelanja kan barang dapur, actually banyak benda yang korang boleh dapat, okay? So I will show you guys in this video. So sebenarnya banyak korang boleh dapat sebenarnya dengan duit RM100 tu kan. Pertama adalah beras, korang boleh beli sardin, korang boleh beli pad yang untuk perempuan kan. Lepas tu minyak, minyak ni korang kena ada app e-cost tu lah, ready standby. And then produk tenusu dengan produk sejuk beku yang lain, yang ni korang boleh pause untuk baca. Lepas tu aku beli berbola daging pun boleh, beli kentang. Lepas tu ni lah dah boleh dapat sembako penuh. Ini pun bila total dapat 70 lebih je, ada lagi berapa ringgit yang boleh kita pakai nanti. So yeah, so sampai situ je untuk hari yang pertama cuti ni. Nanti kita orang pun balik. So we move on to the next day. Next day memang kita orang plan nak pergi restoran nasi padang dekat Nilai, tempat favourite my mom. So memang jauh, tapi yeah, before that we got some coffee. To be honest, I rasa macam tak berapa secure sangat paper bag ni. Sepanjang perjalanan, I bawa my favourite snack tadi ni, childhood snack. So kita dah sampai dekat restoran nasi padang. Kita orang plan untuk bungkus beberapa lauk untuk makan masa dekat Banting nanti. Sebab sekarang ni tengah hari, 6 pukul 12, so macam tak banyak lauk lagi siap lah. Kita orang plan untuk pergi Banting pula lepas jauh pergi Nilai tu kan. Adalah disebabkan kita orang nak cari buah-buahan sebab dah nak puasa kan. So kita nak pergi beli buah dekat area Banting. Kat sana kan popular dengan buah naga and also buah-buah lain lah. So kita orang nak pergi tengok kedai-kedai yang ada. Sepanjang perjalanan tu memang korang akan nampak banyak gila ladang buah naga, okay? So kalau korang memang suka buah naga, korang datanglah sini. Banyak tempat, 1, 2, 3. And then dekat tepi-tepi tu ada macam tuan punya farm tu, dia orang buat kedai kecil-kecil kan untuk jual dia punya hasil tanaman. So korang boleh beli kat situ lah. Tapi ada satu tempat yang my favourite yang selalu beli, yang murah-murah, adalah tempat dekat sini lah. Aunty ni very very nice, and then dia jual ikut grade and size buah naga tu lah. So korang boleh pilih sendiri. Ni aku beli satu bakul RM10 je, besar-besar. And then kita orang plan, ingatkan nak balik kan, dah dapat buah naga tu yang fresh. But then kita orang nampak lagi ada satu ladang buah jambu batu. So kita orang plan untuk berhenti lah dekat kedai terdekat untuk beli buah jambu batu. Kat sini banyak gila buah juga guys. Ada betik, ada jambu batu juga at the same time. Murah-murah je. Ada juga ubi, kayu, semua ada kat sini.
Honestly kan guys, I tahu video ni tergantung tapi memang video tu sampai sini je. So I'm very sorry, tapi yeah, this is how I spend my Chinese New Year. So thank you everyone for watching video pendek ni. See you guys next video. Bye bye.